So untuk siapa yang pakai Myvi, pakai adjustable ataupun nak tukar untuk pakai adjustable, nak try pakai adjustable, tengok video ni sebab sekarang kita ada sebiji Myvi pakai adjustable daripada Max Speeding Road Mr. Absorber. Jom kita pasang, korang tengok hasil dia macam mana. So untuk projek kali ni kita ada sebiji produk Myvi. So Myvi ni dia datang kita nak pakai adjustable daripada Max Speeding Road jenis Hilo Soft 24 step. So sekarang ni so yang ni proses kita nak buka suspension dia. So Myvi ni dia dah guna adjustable memang dah guna adjustable Hilo Soft daripada HWL. Memang dah guna daripada HWL. Ni jenis Soft. Ni nampak macam dah jam. So ni bahagian depan adjustable daripada HWL. Ni 15 step pun kan. Hilo Soft 15 step. So kita suspect adjustable ni dah bocor. Lagi satu korang tengok ni. Korang tengok ni, ni salah satu punca. Saya nampak. So ni mounting original. Nampak? Ni kalau dah macam ni confirm bunyi, handling mesti lari. So yang ni kita pakai yang jenis Myvi G3 Alza punya. Dia jenis bearing. Tahan lama sikit. Lepas tu sesuai untuk performance. Ni jenis mounting bearing dari Pro Expert. So untuk korang Pro 2 kalau pakai mounting jenis getah macam ni, check. Kalau dah goyang macam ni, tukar. Adjustable gocak. Okay, untuk adjustable Max Speeding Road ni, so korang akan dapat full set macam ni So korang akan dapat adjustable depan. So yang ni belakang. Yang ni untuk Myvi Gen 1, Myvi Gen 2. So ni yang belakang. So yang ni yang belakang. Nah, yang ni jenis spring asing tak tu, Max Speeding Road 24 step. So yang ni spring belakang. Ni spring belakang. So yang ni spring adjuster untuk bahagian belakang. So siap sekali dengan ni, nampak getah spring seat atas dengan bawah. So yang ni untuk bahagian depan. So korang akan dapat full set macam ni. So dapat spring siap dengan cover semua standard adjustable lah. So yang ni dia punya adjuster, nampak. Korang akan dapat dua. Yang ni yang besar, so satu lagi yang kecil. So adjustable ni spring dia panjang 230, spring rate 4K. So sekarang ni kita nak pasang dulu, lepas tu kita set up, lepas tu kita tengok berapa socket yang kita boleh letak. Tengok cun ke tak cun. So untuk spring belakang panjang dia 180, 4K kat. Ni spring belakang. So kita pasang dulu. So Myvi ni sebelum ni dia pakai adjustable, tapi yang jenis spring sekali macam ni. So kali ni untuk Max Speeding Road ni kita nak pakai yang jenis spring asing. So, kita dah letak adjuster dekat situ. So kita masukkan dulu adjustable. So, kita masuk spring ni. Lepas tu kita set up. Kita tengok berapa yang tune untuk kereta ni. Okay, adjustable Hilo Soft. Macam mana nak adjust dia punya soft dengan hard tu? Jom, dia adjust dia dekat sini. Korang buka hood. So korang buka ni, so korang nampak ni. Ni korang boleh pusing. So korang pusing lah, ikut mana arah korang nak keraskan ataupun lembutkan, korang just pusing kat sini. So yang ni untuk bahagian depan. So untuk bahagian belakang, dia ada kat belakang. Dia ada kat belakang ni. Ni adjustable. So ni. Ni korang pusing je kat sini.
Nampak? Korang pusing juga sini. So yang ni korang kena jack kereta sikit ataupun korang dah boleh daripada bawah, korang adjust. So macam ni dia lagi mudah lah. So korang boleh adjust sendiri, korang boleh test satu-satu mana yang best untuk korang. So untuk orang yang tertanya kenapa nak kena pakai adjustable, kenapa tak pakai absorber standard je. So adjustable ni dia sebenarnya lebih kepada performance. Untuk orang yang nakkan handling, salah satunya tak nak masalah sangat, nak lower tapi tak nak masalah sangat, nak handling kan. Lagi-lagi yang jenis soft hard macam ni, korang boleh adjust sendiri, keras, lembut. Adjustable ni korang nak engine macam mana, korang nak yang cruise sesuai untuk cruise ataupun sesuai untuk korang high speed dekat highway. Yang paling basic biasalah diorang nak setting lowered ni, diorang nak setting lowered ni, diorang boleh set nak 1 jari ke, nak 2 jari ke, 3 jari, boleh set pakai adjustable. Kalau pakai absorber dengan spring biasa, korang hanya dapat static punya lowered lah. So kalau kata macam sport spring tu dia bagi orang 3 jari lowered, 3 jari lowered tu so dia mati dekat situ, dia tak akan turun lagi, dia tak boleh naik. So kalau korang ada masalah sangat, so korang kena tukar, kena tinggikan sikit, kena tukar spring, kena tukar absorber. So kalau kereta tu tinggi, sport spring tu tinggi, 3 jari setengah, so korang nak lower, korang kena tukar sport spring lain. Tu kan dah leceh, membazir duit. Tapi kalau adjustable, korang set up terus, so korang boleh set. Korang nak lower 2 jari, korang turunkan 2 jari. Kalau korang rasa macam rendah sangat, korang nak tinggikan balik, korang tinggikan balik. Sudah tak payah tukar-tukar, pakai je balik. So korang just perlu adjust je, ikut kesesuaian korang, kereta korang macam mana. So yang ni kita setting jap, kita tengok macam mana. Jari dah siap, kita nak pergi test. Lepas tu kita buat test route, kita tengok pergerakan adjustable tu. Lepas tu kita tengok performance adjustable max speed road macam mana. So korang tengok video ni dulu. Abang owner bang Ya, saya. Okay bang, kereta pakai adjustable dah berapa lama? HWL ni? 7-8 tahun lah. 7-8 tahun? 7-8 tahun dah pakai. So performance sebelum ni macam mana? Puas hati lah? Sebelum ni okey je, cuma memang nak adjustable kan. Dia memang keras lah. Nak dapat lembut dia tu, kalau bawa kereta tu dalam 4 orang, 5 orang, sedap. Sedap lah. Tapi kalau 1-2 orang macam tu, ada rasa lantung-lantung sikit lah. So sikit sebelum ni so nak tukar adjustable ni, so apa masalah yang ada? Ikutkan adjustable ni dah pakai lama dah. 4 tahun. Ikutkan memang sampai waktu lah. Sampai waktu lah. Kalau nak servis, terpulang. Nak servis ke nak tukar baru. Kita tukar baru lah. Sebab So, dah 7-8 tahun betul kan. Dah lebih, so kita pun better, bagi saya pun macam better tukar baru lah. Sebab benda dah lama kan. So harapan tu macam mana bang? Adakah nak spek yang sama ke macam mana? Dia harapan tu mungkin nak lebih kepada selesa sikit lah. Selesa lah. Sebelum ni. Itu je. Okay. So nanti kita try dulu, lepas tu nanti kita tengok macam mana performance dia bang. Boleh? Right, thank you bang. Okay. So dekat dalam ada 3 orang. So nanti kalau korang boleh tengok, nampak fitment cantik je. Tu nampak. So yang tadi naik 3 orang. So memang sesuai untuk korang yang nakkan performance, adjustable adalah pilihan untuk korang. So untuk ketinggian, owner minta setup belakang 3 jari, depan 2 jari lah. So depan 2 jari. So untuk fitment sekarang nampak okey. So owner pun yang ni sport rim sementara. So owner akan tukar sport rim lepas ni. So setup suspension dulu, baru buat tukar sport rim. Tu petua dia. Untuk korang yang nak make up kereta, setup suspension kereta korang dulu, baru korang tukar sport rim. So nanti tak ada masalah fitment tak ngam ke, sagat ke, tak tayar terkeluar sangat ke, tayar ke dalam sangat ke. So pastikan korang tukar suspension dulu, setup fitment siap-siap, baru korang tukar sport rim dengan tayar. So tadi kita dah running, kita dah try. Lepas tu kita nak adjust sikit lagi. Lepas tu dah tune, lepas tu kita pergi test dengan owner. Kita tengok feedback daripada owner. Jom. So kita nak buat adjustment. Tadi London begini Keras eh? Keras. Keras. Semua goyang. Dan ni kita nak adjustment sikit sebab diorang kata tadi setting dia keras sangat. So ni kita nak setting balik, kita nak buat dia sedap rasa.
So dah siap, kita nak test dulu. Kita tengok macam mana performance dia. So lepas ni kita buat adjustment sikit lagi. Lepas tu baru kita boleh bagi on the test. Kita tengok reaction owner macam mana. So ni hasil dia. Belakang 3 jari, depan 2 jari. Okay, abang tadi dah test drive, dah tengok performance, dah tengok fitment. So macam mana? Dari segi experience driving tadi test macam mana? Untuk experience driving tadi, test kereta okay, mantap. Jalan berlubang, jalan yang tak rata tu dah rasa selesa lah berbanding sebelum ni. Okay. Untuk speeding, cornering tak ada masalah. Lagi cun lah. So dari segi comfort, dapat abang comfort tu? Daripada comfort dapat. Dapat. Sebab ada orang kata kalau pakai adjustable ni, comfort tu tak ada. Dia bergantung pada tangan yang tune lah. Betul. Jumpa pomade yang betul, dapatlah comfort tu. Kalau jumpa yang tak betul, mungkin kena cuba pomade yang lain juga. Daripada segi driving, puas hati. Puas hati. So daripada segi fitment, Semua pun cantik. cantik. So yang ni sport rim sementara? Ni sport rim sementara. Sementara. Sport rim asal, tayar dah kena koyak. Okay. Okay, so yang ni pinjam kejap. So lepas ni tukar sport rim baru lah? Ni tukar balik lah kepada asal. Okay bang, daripada segi feedback abang tentang produk daripada Mr. Zuber macam mana? Okay, untuk saya punya feedback, setakat yang saya pakai ni tak ada masalah lah. Saya boleh recommend lah barang-barang ni sebab apa yang saya rasa saya bawa tadi semua, rasalah dia punya comfort tu berbanding apa yang saya pakai sebelum ni. Daripada segi servis pula kita orang macam mana bang? Servis pun okey. So, ramai yang sama-sama buat kereta lagi cepat lah. Memang terbaik lah. Daripada segi prosedur, kita punya pemain akan bagi tahu abang betul. problem macam mana. So Betul. macam mana nak selesaikan, betul? Betul. So kita punya customer service pun akan inform abang tentang kereta, betul? Betul. Okay. So bang, facility bang macam mana? Daripada segi Facility kedai pun- kita, bengkel kita. Facility sangat selesa. Kat dalam tu boleh duduk, layan movie, minum teh semua, kopi semua ada kat dalam. Sangat selesa lah. Sejuk. Alright. So overall bang, berapa rating per 10 bang untuk Mr. Zuber? Semua cun, kalau tambah makan mungkin boleh bagi 10-10. Oi, tambah makan. Setakat ni 9.5 per 10. Alright. Okay. Abang bagi kata-kata sikit untuk orang-orang yang belum pernah datang Mr. Zuber lagi. Yang belum pernah datang, bolehlah cuba datang. Datang kat sini, dengar dia punya explanation. Kalau kena dengan bajet tu, tukarlah kat sini. So dia punya panggil apa, teknikal. Okey, daripada teknikal tu berbaloi lah, dia punya team pun expert lah tadi. Sesuai dengan nama. So kita punya pun pemilihan produk pun ada banyak. So so nak pilih apa, kita ada banyak pilihan kan. Dari segi jenama, jenis, harga, so ada banyak. So apa bang, jom bang. Tagline kita, Pada kereta lama seperti baru. alright, thank you bang Okay. Alright. Settle, owner puas hati, kerja kita settle. So next apa pula projek kita lepas ni, korang komen, korang nak tengok kereta apa pula lepas ni, kita akan buat video untuk kereta next. Jangan lupa subscribe YouTube Mr. Zuber. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.